nenas buah ceri, enak dimakan di tengah hari. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Muhammad Hari Haziq, wartawan hari ini. Hari ini saya akan membawa anda untuk program iaitu Eco School dan akan membawa anda menjelajahi sekolah Bumi Clifford ini. Melalui Eco School, sekolah ini dapat melahirkan murid-murid yang pandai menjaga alam sekitar dan mewujudkan persekitaran yang bersih dan ceria. Bumi tidak memerlukan kata-kata tetapi memerlukan tindakan untuk kekal bersih dan ceria. Oleh itu, kita perlulah menjaga dan menanam sikap bertanggungjawab akan alam sekitar. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku habis lagi. Untuk jadi ni. Woi. Woi, pergi sampah sekarang. Belum orang tadi. Siapa lah diorang ni buat sampah mengata-kata. Macam budak-budak. Kena motor cikgu ni. Ikut. Ya. Ada orang buat sampah mati-hati. Siapa? Haras Nazim. Aras. Tak jadi Jom cikgu, kita jumpa dia orang. Sekarang. Dah ambil buah? Jom. Cikgu, tu ada orang. Jom kita ikut dia orang. Oi, kau benda. Sini sekarang. Aku nak dari mana? Kenapa tu? Duduk. Cikgu. Duduk. Tengok saya. Saya dapat laporan korang berdua membuang sampah, betul? Mana ada aku? Mazhar tunjuk sikit. Nipu. Korang ni dah suka buang sampah merata. Macam makan alam. Korang tahu tak sekolah ni buat ekosku sebab apa? Nak bersihkan sekolah ni, kau tahu? Aras, kau ni dulu budak baik, Aras. Kau ni Aras. Sekarang kau berdua ikut saya ikut pejabat, ya? Kau akan saya kasih disiplin sebagai membuang sampah. Rindu